Okey, bila kita fikir pasal koala, kita selalu bayangkan haiwan berbulu yang sangat comel, nampak manja dan asyik nak dipeluk je kan? Tapi tahukah anda, di sebalik imej comel tu, ada satu sains kelangsungan hidup yang sangat ekstrim dan pelik sedang berlaku. Perkongsian kali ini bukan sekadar cerita haiwan biasa. Kita akan selami betul-betul misteri biologi dan adaptasi gila-gila yang terpaksa dilalui oleh ikon paling kuat tidur di alam semula jadi ini. Jom kita mula. Mula-mula sekali, mari kita tengok pada nombor yang tak masuk akal ni, 22. Seekor koala boleh tidur sampai 22 jam setiap hari. Cuba bayangkan sekejap, hampir seluruh hidup mereka, siang dan malam, dihabiskan hanya untuk tidur dan berehat, tanpa buat apa-apa aktiviti fizikal langsung. Memang gila kan? Ini adalah satu corak tidur yang paling melampau dalam alam haiwan, dan pastinya ia buat kita tertanya-tanya, kenapa? Semestinya jadual tidur yang melampau ni buat kita terfikir, adakah koala ni sebenarnya haiwan yang paling pemalas ke atas muka bumi ni? Atau mungkinkah ada satu strategi kelangsungan hidup yang jauh lebih mendalam, sangat spesifik dan berevolusi secara khusus sedang berlaku? Adakah ini sifat malas semata-mata atau satu jenius biologi yang tersembunyi? Untuk faham apa yang sebenarnya berlaku, kita kena pecahkan satu mitos ni. Kita selalu samakan koala dengan satu lagi haiwan yang terkenal kuat tidur, iaitu sloth atau kukang. Tapi hakikatnya, mereka ni langsung tak ada pertalian darah. Koala ialah sejenis mamalia marsupialia, bermaksud mereka ada kantung macam kangaru. Manakala sloth pula berada dalam kumpulan evolusi yang jauh berbeza, lebih rapat dengan keluarga tenggiling. Perkara ini sangat menarik sebab ia menunjukkan satu konsep yang saintis panggil evolusi berumpun. Walaupun nenek moyang mereka berdua ni datang dari keturunan yang berbeza sama sekali, gaya hidup mereka yang sangat serupa, iaitu banyak lepak ke atas pokok, telah memaksa mereka membentuk ciri-ciri penjimatan tenaga yang hampir sama. Pendek kata, alam semula jadi jumpa penyelesaian yang sama untuk dua haiwan yang berbeza. Tapi kejap, jangan ingat mereka ni 100% sama tau. Ada satu perbezaan yang sangat ketara. Tak macam sloth yang memang secara semula jadinya sentiasa bergerak ibarat gerak perlahan walau kat mana pun mereka berada, koala sebenarnya boleh berlari laju. Kalau mereka rasa terancam bila berada di atas tanah, koala boleh memecut sehingga 20 batu sejam. Jadi mereka lambat bukan sebab tak boleh bergerak laju. Punca sebenar kenapa koala asyik tidur ada pada makanan mereka. Secara purata, koala makan kira-kira 500 gram daun eukaliptus setiap hari. Daun ni memang teruk. Ia sangat tinggi serat, sangat rendah nutrien dan yang paling mengejutkan, ia sangat bertoksin. Daun ni beracun kepada hampir semua haiwan lain kat bumi ni. Jadi koala perlukan tenaga yang amat besar semata-mata untuk hadam daun ni. Macam mana mereka boleh hidup dengan bufet beracun ni? Mereka terpaksa melakukan satu adaptasi biologi yang luar biasa. Hati koala ada sejenis enzim khusus yang dipanggil sitokrom P450. Enzim ni bekerja keras untuk menguraikan dan menetralkan segala racun kompleks tu. Tapi, proses menetralkan lambakan toksin ni secara berterusan adalah satu kerja keras untuk badan. Ia secara literal menyedut dan menguras habis tenaga mereka setiap hari. Dan bahagian ni memang agak mind-blowing. Kemampuan untuk hadam toksin ni tak datang secara automatik masa mereka lahir. Anak koala, yang kita panggil Joey, lahir tanpa bakteria usus yang diperlukan. Jadi macam mana nak dapatkan bakteria tu? Joey terpaksa makan sejenis cecair yang dipanggil PEP, iaitu najis khas daripada ibu mereka sendiri, untuk membina mikrobiom usus tersebut sebelum mereka boleh mula makan daun. Agak menggelikan, tapi sangat penting untuk hidup. Semua ini datang dengan harga yang sangat mahal. Untuk jimatkan tenaga dari diet eukaliptus tadi, tubuh koala perlu turunkan kadar metabolisme serendah yang mungkin. Kesannya, anatomi mereka pun berubah, menjadikan mereka antara mamalia yang mempunyai otak paling kecil berbanding saiz tengkorak. Bayangkan, otak mereka cuma ambil sekitar 60% sahaja dari keseluruhan ruang dalam rongga tengkorak mereka. Tapi, alam semula jadi ni tak pernah biarkan sesuatu tu sia-sia. Nak tahu apa jadi kat lebihan 40% ruang kosong dalam kepala tu? Ruang itu diisi dengan bendalir pelindung yang bertindak seperti satu topi keledar dalaman. Bendalir penyerap hentakan yang tebal ni sangat penting untuk lindungi otak kecil mereka kalau mereka terjatuh dari atas pokok yang tinggi. Sangat genius. Sekarang, apa kata kita kaitkan logik biologi ni dengan diri kita sendiri? Cuba fikirkan tentang apa yang kita makan setiap hari. Kalau kita asyik ambil diet toksik, macam makanan yang penuh gula terproses, lemak trans dan bahan pengawet, kita sebenarnya letakkan tubuh kita dalam situasi yang sama. Badan terpaksa bekerja luar biasa keras semata-mata nak uraikan dan singkirkan benda-benda asing tu.
Sama macam sang koala yang terpaksa bakar segala tenaga dia untuk buang toksin daun eukaliptus, diet yang buruk akan buat kita rasa kesan yang sama. Kita akan mula rasa lesu, tak bermaya, mengantuk je memanjang dan otak pun rasa lambat. Kenapa? Sebab badan kita dah bazirkan tenaga yang berharga tu semata-mata untuk buat kerja-kerja pembersihan dalaman. Walaupun koala ni sejenis haiwan kelangsungan hidup yang sangat kebal terhadap toksin semula jadi, sejarah mereka dengan manusia sangat menyedihkan. Dulu, haiwan ini diburu dengan teruk sekali. Rekod menunjukkan lebih dari 2 hingga 3 juta ekor koala telah disembelih semata-mata untuk industri perdagangan bulu, jauh sebelum ada apa-apa undang-undang perlindungan untuk selamatkan mereka. Dan malangnya, hari ini rintangan mereka masih belum berakhir. Mereka terus diasak oleh pelbagai ancaman moden. Hutan yang ditebang memecahkan habitat mereka, tambah lagi dengan kes kematian akibat dilanggar kenderaan, serangan anjing peliharaan, sehinggalah ke penularan wabak jangkitan klamidia yang teruk menjejaskan kesuburan populasi mereka. Mereka diserang dari pelbagai sudut. Lebih merisaukan lagi, keadaan biologi koala tu sendiri sudah sedia rapuh. Proses mencerna toksin yang pekat dalam daun eukaliptus tadi, atau lebih dikenali sebagai metabolic seconder tumbuhan, sebenarnya mengganggu kemampuan tubuh koala untuk mengawal suhu secara semula jadi. Ringkasnya, sistem termokawal atur badan mereka ni mudah terjejas disebabkan diet toksik yang mereka makan tu. Hal ni bawa kita kepada satu realiti sains yang amat menakutkan. Dengan suhu global yang semakin meningkat hari ini akibat perubahan iklim, haiwan pemakan daun pegar macam koala berdepan dengan risiko yang sangat unik. Memandangkan badan mereka susah nak kawal haba, mereka sangat-sangat terdedah kepada risiko tekanan haba atau strok haba yang boleh membawa maut. Jadi, akhirnya semua fakta, kajian anatomi dan amaran iklim yang kita bincangkan tadi meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Mampukah spesies luar biasa yang perlukan 22 jam sehari hanya untuk tidur ini beradaptasi dengan pantas? Mampukah keajaiban biologi purba ini terus bertahan dalam dunia moden kita yang semakin panas, serba pantas dan jauh lebih mencabar hari ini? Fikir-fikirkanlah.